dilahirkan pada 18 Mei 2013 di Hospital Ibu Ahmad Rahimah Kelang. Beliau merupakan anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik dan dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sangat mementingkan pendidikan serta nilai-nilai murni. Putera kepada pasangan Encik Abdul Rahman Sabtu dan Faizah Putih merupakan seorang murid yang rajin, berdisiplin dan mempunyai semangat ingin belajar yang tinggi. Dalam bidang akademik, beliau telah mencapai pelbagai kejayaan yang membanggakan. Antara pencapaian dan kejayaan yang beliau terima ialah Anugerah Mantu Pelajaran Terbaik Bahasa Arab selama 3 tahun berturut-turut, iaitu pada tahun 2023, 2024 dan 2025. Anugerah Mantu Pelajaran Terbaik Bidang Muzik tahun 2024 dan 2025. Anugerah Mantu Pelajaran Terbaik Sejarah tahun 2025. Mendapat tempat pertama di dalam kelas tahun 2024 dan 2025. Anugerah Kehadiran Cemerlang tahun 2024. Anugerah Sosial Terpuji dan dilantik sebagai Duta Sasiah tahun 2023. Beliau juga sangat aktif dan terlibat dalam beberapa aktiviti kurikulum yang dianjurkan sama ada di dalam maupun di luar sekolah. Beliau telah menyertai pertandingan melagukan syair Karnival Bahasa Melayu Peringkat Daerah Kelang tahun 2023, pertandingan tindangan syair Madani sempena Karnival Rakyat Peringkat Daerah Kelang tahun 2024, pertandingan nyanyian solo dan duet Peringkat Daerah Kelang tahun 2024, pertandingan video kreatif TVPSS Daerah Kelang tahun 2025. Beliau juga telah mengecapi kejayaan dalam aktiviti yang disertai, antaranya tempat ketiga dalam pertandingan rekorder dan genderang tahun 2025, tempat ketiga pertandingan nasyid dalam Festival Nasyid dan Hot Sekolah-Sekolah Peringkat Daerah Kelang tahun 2024, Johan pertandingan nasyid dalam Festival Nasyid dan Hot Sekolah-Sekolah Peringkat Daerah Kelang tahun 2025, dan naik Johan pertandingan nasyid dalam Festival Nasyid dan Hot Sekolah-Sekolah Peringkat Negeri Selangor tahun 2025. Beliau yang merupakan Ketua Pustakawan Sekolah dan pengerusi kelab muzik dan kebudayaan ini ialah seorang murid yang disenangi oleh guru dan rakan-rakannya. Beliau bercita-cita menjadi seorang guru kerana ingin menyampaikan ilmu dan memberi inspirasi kepada orang lain sama seperti guru-gurunya pada hari ini dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idolanya. Dengan ini, majlis mengumumkan tokoh akademik lelaki Sekolah Kebangsaan Metodis tahun 2025 dengan ini dianugerahkan kepada Adam Mikael Abdul Rahman dari kelas 6 band. Dipersilakan. Dengan ini, majlis turut berbesar hati menjemput kedua ibu bapa Adam Mikael untuk naik ke pentas bagi merakamkan detik sejarah ini bersama keluarga tercinta. Dipersilakan.
dan kepada Adam Mikael penerima anugerah Tokoh Akademik. Tahniah dan terima kasih juga buat kedua ibu bapa